Pak Gek. Pak Gek. Ada Pak Gek juga kan yang lalu dia bawa motor. 5 minit kan dia datang. 5 minit dia datang balik. So tolonglah tetap aurat, pakai yang sopan. Okey, boleh semua? Okey, saya pun nak tambah satu lagi benda dekat asrama. Okey, jadi saya tak tahu kenapa dekat asrama kenapa tiba-tiba banyak sama baju hilang dekat bilik basuh tu. Saya punya sama baju pun dah hilang juga ni, kena ambil. Okey, jadi ni saya tekankan dekat lelaki lah. Okey, jadi saya tahu lah dekat asrama ni kan kita ada culture yang kalau kita tinggal barang dekat, contohnya sama baju dekat bilik basuh tu, orang lain boleh guna je lah, guna je. Bukannya ambil, lepas tu bawa masuk bilik ataupun just refill habiskan masuk dalam botol korang. Mana boleh macam tu? Itu mencuri kan namanya. Jadi next time jangan ambil lah, guna je, guna, okey? Jangan ambil dulu, jangan bawa balik, jangan habiskan. Siapa yang punya, mesti dia tertinggal ke, terlupa ke. Okey, jadi itu je dari saya. Terima kasih. Jadi, currency itu sahaja daripada pihak TV. Lagi satu nak tambah lah. Tolong jangan normaliskan mencuri macam yang kawan saya cakap tadi. And also jangan menipu pasal sakit juga, yang pasal Aisyah, Abi dan tadi. Korang ingat sikit tak tahu ke korang menipu korang sakit ke tak? Korang tahu je tau, kalau sakit ke tak sakit ke tahu je, dia menipu. Korang akan review juga penipuan korang tu. Okay, so jaket ke macam berat? Jaket dia pink yang warna putih macam biru tu. Aku ada gambar tu. Nak tengok. Sudah syahir. Oh, pening. Oh, Ambil. apa ni? Apa ni? Minggu depan lagi. Pas ke depan ni. Minggu depan lagi bangkok. Ya. Minggu depan cuti. Minggu depan dah. Banyak yang kos. Lagi saya. Asal. Passing the iPad to someone prodigy. Passing iPad tu prodigious. Yes. Jangan risau kepada yang What? Pass the iPad. Ada orang pas kat aku ke? masih ada next year. So jangan risau kalau Is it between our class only? Is it between our class only? Siapa punya iPad ni? sukan you kena Okay, lah I'm sabar. gonna pass my iPad to someone who's not good at anything, but he just says he's good at This everything. year bagus. Amir. Student bagi bagus. Di mana Main kita pass tak the ada iPad. gaduh-gaduh ke Paskan kenapa? persisahan faham ke antara pasukan. So, Hi. kita Masuk. Oh. Okay. Okay, jadi memang nampak sungguh memang menunjukkan semangat kesukanan yang sangat tinggi. Okay? I'm passing the iPad to someone who Okay, always so I nak clueless. highlight sedikit. Okay, kita dah selesai dengan Passing sukan. the So next week ada apa? I'm passing this iPad to orang rakib. Cakap siapa yang orang tu paling depan I dengar macam ada beberapa lah. Ada ramai yang tak tahu minggu depan adalah camp is the Betul ke? brave man, and I'm passing this to the rakib. Bukan surat kebenaran apa-apa dah diedarkan apa. Kita cakap Okay, orang tu. so jangan lupa minggu depan adalah camp pokok. Di mana? Orang tu cantik dia, handsome. Lepas tu I'm passing this iPad to Nak tahu hujung balik kepada orang kebenaran. Okay. So camp pokok kita adalah pada Jumaat depan hingga Ahad depan. Okay, so this is the first time after quite some time kita dah buat. Orang ni batu. Okay. Berkaitan dengan barang keperluan yang perlu dibawa. Batu short tempered pandai mat. Poster Camp Koko. Nah. Okay, pastikan kita akan sediakan QR dalam poster
So pastikan you scan, semak balik apa barang yang kita dibawa untuk camp Coco. Apa? Dan kita akan bergerak lebih kurang pukul 11 pagi minggu depan hari Jumaat. Okey, jadi solat Jumaat semua kita akan buat di sana. Okey, dan kelas adalah daripada pukul 8 pagi hingga 9.40 sahaja. Cakap karakteristik orang tu betul bagi orang tu. Daripada 9.40 sampai lagi pukul 11, kamu boleh kemas barang dan sebagainya. Okey. Dia suka K-pop pakai spek. Lepas tu agak obses dengan K-pop. Lepas ucapan saya nak jumpa kejap dengan pelajar-pelajar yang tak akan Apa? hadir. Kau cakap karakteristik orang tu betul pas kat orang tu. Ha? Kau cakap karakteristik orang tu betul pas kat orang tu. Dan hari ni kau sebelum ada apa? Ada bawa VHS sikit. Okay, jadi orang ni aku rasa comel gila dan dia racist sikit. Tapi aku suka dia. Naras. So nanti Atau dia nak buat apa ni? Maaf, tanya mus. pastikan kamu dah Kau cakap karakteristik orang tu, lepas tu kau pas kat orang tu sebab satu-satu. semua data yang kamu nak isi untuk ujian singkat ni pun dimasukkan dalam VHS ni sebagai rekod kamu. Boleh? Okey, so nanti Giat. Siapa bunyi dulu? ada sukarelawan yang terbantu sekali. So pastikan kamu jujur ya. Okey, kamu jujur untuk mengisi maklumat yang tepat dan benar. Okey, jangan sesekali saja-saja push-up tu buat sikit tapi please buatlah 100. Jangan buat 1. Okey. Aku pas kepada orang yang Sebab saya akan semak balik kepada masukan. So kita boleh detect. Okay, siapa Jap. yang benar boleh buat dan siapa yang menipu. Okay, so saya nak kamu menipu. Faham? Okay. So kalau kita mendapati kamu menipu, kamu kena buat pas kepada orang yang tak nak bangun. boleh? Dah. Jadi ada apa soalan itu berkaitan dengan camp Coco atau ujian singkat? Okey, so ada sini saja daripada saya. Terima kasih. Woi. Sebelum tu saya nak dulu student yang saya nak jumpa sekejap. Okay, so saya nak pas dekat orang yang pakai spek. Orang yang pakai spek. Nur Zara, Lepas tu dia Nur Syifa Rahana, fire. Nur Lepas tu Yasmin Christina, dia suka nak ejek saya. Yasmin binti Khairul Anwar, Kau bagi tahu karakteristik orang. Lepas tu kau pas kat orang yang pakai tu untuk orang tu. Apa kau nak kena buat? Macam bunyi ni, sama yang iPad. Kau cakap apa Okey, tak tahu. Kau cakap kat kamera ni. Apa dia punya ciri? berdasarkan orang kebenaran hanya So orang tu dia pakai spek mata. Orang tu dia pakai spek mata. Lepas tu dia banyak main. Lepas tu dia suka kacau orang. Lepas tu selalu buat kerja tak clean. Lepas tu banyak main lah. saya tak boleh. Sebab kita pernah ada kes macam Cakap ni. karakteristik yang orang Okay, sebab kita dah buat bayaran dekat pihak konsultan. So kita tak Cakap karakteristik orang tu. refund balik Give duit. this to someone who's the blackest person I've ever seen. Okay, untuk you. Jadi pastikan kalau memang benar-benar tak boleh pergi sakit memang tak larang ataupun My name is Rama Arshad. I want to pass this iPad to Ati Iman. Ati Iman Giat. Ati Iman. Ati. Describe someone next yang Ati nak bagi iPad. Describe someone yang Ati nak bagi iPad. Next. Dia hitam-hitam manis. Dia kurus. Laju. A bit suspicious. Lepas tu bagi lah. Bagi Syahir. Okay.
Habis tu saya iPad aku. I would like to pass this iPad to the most handsome person in this batch. Most muscle, most everything. Pas eh? Kerana telah berjaya melalui I'm passing this iPad to the most tightest tracksuit this morning in this Dewan Serbaguna. minggu peperiksaan serentak MSSD dan kemudian bersambung minggu sukan. Bagi saya ia satu masa yang memerlukan kecekalan dan kecekalan untuk terus bergerak ke hadapan. Okey, untuk awal macam biasalah Bak kata nama ni pun awal. Dia tanya saya result exam hari tu. So pensyarah-pensyarah masih meneruskan cabaran menghabiskan jawapan awal. Dijangka keputusan akan diumumkan hujung bulan ni sebab keputusan tu kita nak guna untuk perjumpaan ibu bapa tahap 2. Tahap 2 je sampai nanti kita jumpa ibu bapa. So tahap 2 akan jumpa 22 Sarang burung. Bird's nest. Atik bagi So Arsyad. yang akan lepas tu kita tak boleh apa. Awak tak boleh ulang malam esok bangun sendiri sekalian tak boleh dah. So nanti apa keputusan saya harap boleh terima dengan My name is Firman Arsyad. I passed this iPad to apa yang kita Mushrif Giat. akan datang. Bagi Mus. So saya harap hari ini awak boleh Mushrif tetap Ifan. fokus apa yang awak dah capai. Aku balik. Untuk exam yang seterusnya. Bila tarikh exam yang iPad siapa eh? iPad siapa? 22 Jun. Dan pada tarikh yang sama 22 Jun, apa berlaku pada tahap 2? Raya. Ujian. Dia Amali mat, sains main fizik. badminton dengan botam. Fizik yang bayu. Baru Dah dah ready? Basket Aziz. Belum? Wan Amir Aziz. Kenapa belum? Kalau suka ready je kan? Exam itu juga kena ready ya. Sebab kita tak nak target akademik saja, persukan saja, tapi So, kita nak Apakah paskan dekat semua holistik kan? yang selalu kalau lawan daerah? Okey, saya tak nak cakap panjang. Saya serahkan kepada Bagi rakit. Cik Ashiki. Terima kasih. Handsome, botak, mummy boy, suka fly. Bagi saya. Okey, banyak saya dengar Amir je. Bagi Syahir. macam-macam dekat asrama. Bagi saya. Syahir. Bagi Syahir. Pas dia. Kau dapat boleh. Aku lagi. Okay, so basically saya dengar tadi pasal device soalan, model. Jadi I would like to pass this to the most giatest person in Herculean Boys. Bagi Kak Rakit. device laptop, tablet, dia sebelum solat letak saya rasa Rakit. okay, saya rasa dua model juga dan juga solat. Boleh ambil Pas Kak Rakit tak kisah lah. Pas Kak Rakai. okey. Pas Kak Rakit. Memerlukanlah tapi saya rasa Rakit. kalau untuk solat tak cukup dia tengok device tak tahu kan nak WhatsApp dengan siapa kan. WhatsApp dengan Tuhan waktu solat so tak ada. Al-Maksurat kita hanya visual kan. Sebelum model mungkin ada aktiviti yang perlukan device then you can use that device. Tapi kalau tak ada Orang paling fokus dalam kelas chemistry Cikgu Hayati. boleh letak. Bagi Ivan. Kotak lah macam ni. Ivan. Solat saya nampak juga. Ivan. Saya turun
I pass the iPad to someone who like that. You got passed. So I dah besar dah. Takkan tak boleh pun. Awak tengok device tu dalam 24 hours ada berapa banyak masa awak. Kan? Sampai malam sampai sudah tengah. Dia tengok. So dia lakukan everything kita boleh apply benda tu. So pass the iPad to orang yang paling acah dalam dunia ni, orang yang couple tak habis. Lepas tu tak ingat member. Aku ingat member saya paskan kepada orang yang paling bising dalam mana-mana je. Kalau apa-apa cakap, dia tak fikir, dia just bising terus. Lagi-lagi dia menyebut dan bising atas Ivan. Itulah awak tahu social skill. Ivan, you got pass again. Bye. Cakap, nak tegur. Kau tegur sikit boleh. I'm gonna pass this to someone who probably doesn't go to sleep at all. Whatever lah. Sebab kita sayang kawan-kawan muda. Tapi bila benda kecil tu awak tak boleh. Pasti someone Kau ambil gambar, kita tengok bilik. So what? Awak rasa boleh pepek bagi pihak awak. kamera menghadap aku kan? Kamera menghadap aku. Awak rasa benda tu. Awak cakap ke dia orang. Apa lagi? Toilet busuk ke? Cakap. Kalau contoh. Lagi pas kau Ais. Lagi pas kau Ais akan dia pas kau. Cakap jelas ni atau awak lagi. Aku akan pas kat Hisi yang terbaik. Hias terbaik. Cutest person. I'm gonna pass this to someone who is the cutest in the school. Itu saya boleh cakap. I'm gonna pass it to the cutest person. I'll pass this iPad to someone who likes Zarif. Zarif. Pas ke Alana. Pas ke Alana. Pas ke Alana. Isha, pas kat Lana. Dari Wais. Apa ni? Belum lagi mak bapak awak lagi. Tolong. Benda-benda kecil-kecil ni tolong sendiri. You have to initiative, you tell your friend. Tapi cara you Saya pun lah. Como? I'm passing the phone to Inez boyfriend. Inez girlfriend. I love you, this is why saya nak bagi tahu awak something. Okay? I want you to improve, I want you to be better person. Tak susah pun nak ni. Cuma betul. Ada orang dia tak boleh terima benda tu. Tapi awak kena accept. Kalau ada orang tegur awak, mungkin itu cara. Passing the phone to Amila. Apa ni? Ada boleh. Tapi tak nak orang cakap belakang. Sampai ke mana? Memang tu tak Sampai ke mana? Awak cerita kat Dah nak tahu kan? Tak dengar. Dia tak tahu. So masalah sini tak nak dengar. Pasal apa ni couple ni? Pasal mencuri ni. Come on. Tak ada suar ke? Tak ada baju ke? Janganlah jadi berantai. Oh aku tak suar aku mencuri orang lain je. Dia berantai. Pasal Habis apa? dah sekali? Nak pakai suara apa? Aku nak Dah tak ada suar. Kau pasal lah kat lelaki balik. Tolong. Okay, orang yang pegang iPad ni pasal aku. Dia orang paling busuk dalam dalam kelas. kelas. Nama besar-besar. Siapa sih? Tangkap gambar. Laki-laki yang pegang lepas ni. Aku dah letak sini. First gambar laki yang pecah. pegang ni memang paling busuk. Tulislah Tuhan mati ke. Pas dekat laki. Hilang. Aku hilang. Siapa? Saya kasut ada yang saya ambil. Yang saya bebel tu. Tak ada. Siapa lelaki? Jangan kalau boleh lagi depan orang. Dah curi kawan-kawan tu nak curi. Semua pun nak curi. Janganlah saya tak naklah nama kita tercemar. Dia kata budak mata bintang kita tapi pencuri. Tak naklah kan jadi headline gitu. Okay? So tolong jangan kalau ada yang pulangkan. Kalau contoh maju sangat. Dah pinjam member punya. Asal pun balik bayar. Tak naklah curi ni. Kau langsung macam nanti kan awak bising. Awak pula ada kita tapi sekarang dalam masuk kita. Saya pass ke Alip. So jangan salah saya. Kali nak kena kau semua
apa? Sabar. Tolong sendiri-sendiri ya. Okey. Saya akan pas Okey, contoh macam dekat tu pilihan dari manusia yang lover boy main kejar-kejar dengan trumpet cucu dia tu. Aku lagi. Siapa kan? Siapa yang tu? Tinggi lah, tinggi. Atik. Pas kat Asfar. Apa ni? Tak ada waktu minggu sukan. Tarik tali. Nasyid. Poyo sikit lah. Action selalu. Dia kalau kerja dia perform. Tapi kadang-kadang dia poyo sikit lah. Lepas tu last kali Bagi awal. okey. Dia masih sakit ya. Sakit tu macam cakap lah. Cuba tu. Atik bagi ya? Kalau dah nak mati barulah. Itu kita bawa pergi hospital lah kalau dah nak mati dah kan. Okey. So saya tak nak alasan. Kalau siapa-siapa yang sesama batuk, tolong pakai mask. I want to pass my iPad to someone who I respect because he's kind, he's smart. And yeah, respect. Bagi KG. Kalau dulu orang sukan, saya baik lagi sukannya saya kurang dengar lah. Kalau tak sebelum tak larat, tak boleh bangun, tak boleh, semua tak boleh. Kalau betul pakai kursi, pakai kursi bawah. Okay? Tak ada alasan dah. I'm going to pass this to someone who says a lot of out of pocket stuff. Okay, describe the next person that you want to give. Describe the next person that you want to give. Smelly. Aku dah agak dah. Tak nak Bibi awak siapa? You can write hantar ke rumah saya ataupun ke rumah Pedro bagi tahu usaha dia. Bukan kami nak identify Good potential, I don't care about that. tapi kena work for it. You can just share kalau rasa awak Bagi Anas. pertolongan, need help ataupun Paskan. awak nampak dia struggle. Anas. Tak kisahlah physically or mentally, emotionally. Jam 24 whatever. minit. Saya ada wakilkan. Tapi macam saya kata lah, Siapa lagi? awak kena usaha. Anas. Kalau awak tak usaha, Dapat lagi. salah. KG lagi. Kalau rasa soalan bodoh pun, you can just ask. Saya faham, kadang-kadang kita tak tahu. Tapi tak apa, be honest. Ni saya nak tanya, I think it sounds stupid, tapi ini saya boleh terima. Okay? Alright, okay. I'm giving this to someone of the freakiest in the school. First, berkenaan nama kan? Boys. Lagi bagi saya Dennis.
Dia sudah beli. Another one. So this is probably Hamzah tadi. First, kita ada rules, kita ada peraturan kat sini untuk you guys jadi individu lebih berdisiplin sebab apabila you guys keluar, you guys ada accountability. You guys boleh dijual. The blackest guy I ever met. The blackest. Alif. You are enslaved. Alif, saya. Macam mana you guys tunjuk sekarang ni? Aku lagi. Tadi kita cakap, Itu sejuta. Jadi 10,000. tiap ke? Okay, kita nak marah. Kalau sudah tak marah. Okay. I'm passing this to the person that can score any goals in Lusukan. Baik Aris. Baik Aris. Satu je. Hidup dekat asrama ni, satu tujuan dia untuk apa? I'm passing the phone. I'm passing the iPad to Kena ikut time, sikit. Kalau you guys rasa you guys tak boleh nak follow, you guys keluar. delusional fraud. So that you guys tak rosakkan pakai orang lain, dia cuba untuk bantu dia sendiri untuk jadi individu lebih berdisiplin. Tu je saya cakap. Sebab satu je ikut you guys menang, saya tengok you guys punya attitude. Attitude tak okey lah. I'm passing You guys tahu tak berapa you guys relax? I'm passing the iPad to So someone cuma untuk diri sendiri. You that guys kena bangun awal. did everything You guys kena but lepas not sendiri. enough. Kau mesti Still got number diri 4. sendiri. Duduk asrama kot. Saya tak tahu yang saya rasa tu nanti pedas. Simple je saya cakap. Balik pergi cuti sekolah. Rambut macam mana? Rambut semua panjang-panjang pergi sekolah. Siapa yang nak pergi jaga rambut you guys? Passing the iPad to someone who always touches his hair. Balik pukul 7 sebab nak jaga rambut you guys. Saya dah marah tak pergi ni. Ashan. Tolonglah. Baik kat Ashan. You guys yang okey tapi tak boleh nak potong rambut. Saya marah sebab Bagi dia kat Asyad. saya kena jaga rambut you guys. Padahal saya kena jaga rambut saya. Asyad. Jaga rambut you guys. Tolonglah. So guys, I'm Arsyad. Aku lagi rambut panjang. Aku tahu. Jadi I pass the iPad to Aisyah Ammar. Itu tugas you guys kena jaga diri sendiri. Jangan sampai saya cakap saya tak nak. Please. Macam Syaril yang cakap. You guys kena bagus aku tak silap. So sekarang ni. Tu benda utama. Simple. You guys rasa orang lain. I'm gonna give this to the person who spent Robux the most on Adopt Me. I'm Arsyad. I will end this session.